Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK secara rasmi telah menyerahkan sumbangan kapet baharu bagi kegunaan Masjid Universiti Malaysia Kelantan dengan keluasan 8,900 kaki persegi dengan kos keseluruhan berjumlah RM44,500 Malaysia. Sumbangan ini amat bermakna kepada pihak universiti kerana ini bukan sekadar sebagai penambahbaikan prasarana tetapi juga sebagai lambang keprihatinan dan sokongan MAIK terhadap pembangunan syiar Islam dalam kalangan warga kampus. Universiti Malaysia Kelantan UMK menyerahkan cek curah berjumlah RM32,300 menerusi tabung prihatin mangsa nahas kemalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang terlibat dalam kemalangan di Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik, Perak pada 9 Jun lalu. Sumbangan ikhlas oleh warga UMK itu bagi membantu meringankan beban mangsa dan keluarga pelajar-pelajar UPSI yang meninggal dan pelajar yang mengalami kecederaan berikutan kemalangan tersebut. Majlis penyerahan sumbangan cek curah itu telah disempurnakan oleh Naib Chancellor UMK, Profesor Teknologis Dr. Arham Abdullah kepada Naib Chancellor UPSI, Profesor Dr. Mat Amin Maktaf dan disaksikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir di Dewan Tuanku Chancellor UPSI Tanjung Malim, Perak. UMK melalui Fakulti Sains Data dan Komputeran FSDK menganjurkan program Partnership for Inclusive Education Women in Sustainable and Safe AI bertempat di IVL UMK Kampus Kota Pengkalan Syepah Kelantan selama 2 hari. Penganjuran program PIE WISE 2025 ini mendapat kerjasama dari Eureka Robotics Centre, United Kingdom, Cardiff Metropolitan University dan York University. Diadakan bertujuan untuk memperkasakan wanita dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, AI dan keusahawanan. Syarikat Oversby Enterprise melangkah sejarah apabila menjadi satu-satunya syarikat pemula pelajar berjaya melangkah ke peringkat akhir program IoT Incubator Top Agroprono 2.0 anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Universiti Putera Malaysia yang diadakan di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM Serdang, Selangor. Kejayaan amara ke peringkat akhir itu membolehkan syarikat Oversby Enterprise menerima dana tambahan sebanyak RM3,000 menjadikan jumlah keseluruhan dana yang telah diperoleh mencecah RM8,000 termasuk RM5,000 yang diterima pada Februari 2025. Dewan Persidangan Mahasiswa DPM Universiti Malaysia Kelantan UMK sesi akademik 2024-2025 merupakan platform terbaik kepada mahasiswa untuk melontarkan pandangan, mengutarakan idea serta membahaskan isu-isu yang memberi kesan langsung kepada warga universiti dan masyarakat. Pada sidang kali ini, seramai 72 mahasiswa mewakili ahli sidang yang terdiri dari Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Yang di-Pertua Kelab Persatuan telah bersidang. Dapatan hasil perbahasan pada sidang kali ini akan diperhalusi dan dipertimbangkan sewajarnya secara teliti dan berkesan oleh pihak pengurusan universiti untuk mencari jalan penyelesaian serta mengatasinya.